Ada satu orang tua di Temeluk, umur kat 100 tahun. Dia tu sihat, makan tak ada pantang. Dia kata, menarik ni, pergi tengok. Memang ya sihat, duduk tegak. Makan tak ada pantang, kopi tak ada masalah, air batu dia minum, tak ada masalah. Membujur lalu melintang patah, tak ada hal. Dia kata pertama sekali, makan ni kena jaga, dia kata. Tapi jangan sampai tak makan. Makan ni nombor satu. Ni mesti doa minta berkat. Ni dia ajar. Jadi betul yang Nabi ajar doa tu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Betul yang Nabi ajar. Ya Allah, turunkan berkat pada makanan ini. Aku tahu kalori dia 200 ya Allah. Tapi tolonglah berkatkan makanan ni. Seolah-olahnya begitulah. Kita nak makan kambing ke, sup benda ke, makanlah. Kita tahu ada risiko. Ya Allah, tolonglah turunkan berkat ini makanan. Itu saja. Lepas tu kedua kata dia, sebelum menyuap, kena bercakap dulu dengan makanan. Macam mana bercakap dengan makanan? Sebelum makan, baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Katalah makan kambing. Kambing aku makan kau jangan makan aku. Amin. Makan. Ini petua tak ada dalam kitab. Bismillah, barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kambing aku makan kau jangan makan aku. Bismillah. Insya-Allah sehat. Kena bercakap dengan makanan. Dia kata ada munasabahnya.